Assalamualaikum guys. Aku sekarang ni berada dekat tempat launching Iron Man tau. Kalau korang tahu sukan Iron Man ni, sukan ekstrim yang mana kau kena renang 2 km atau 4 km untuk full. Kau kena cycle 90 km atau 180 km untuk full. Kau kena lari half marathon atau full marathon untuk full Iron Man. So sukan ni aku dah lama lah aim nak masuk. Mahal, sukan ekstrim yang mana kos dia mahal. So kenapa aku cakap pasal sukan Iron Man ni? Sebab aku teringat pasal Alif Sata. Alif Sata kan yang dia buat video yang baru-baru ni yang viral tu, pasal dia punya ustaz nak kahwinkan anak perempuan dia tu. Salah satu syarat yang mana ustaz tu setkan tu. Teringatlah aku kat Alif Sata tu. So aku buat morning walk ni memang dekat kawasan launching Iron Man. Iron Man dekat Muscat ni dia ada dua Satu bulan Disember dia akan buat full atau half. Satu lagi bulan Februari dia akan buat Middle East Championship, Middle Eastern Championship. So teringatlah kat dia kan. Lepas tu aku teringat satu benda lagi guys. Satu benda aku duk teringat. We have to choose our heart in life. In life almost everything is hard. It's just that we have to choose what type of heart. Kesusahan apa yang kita nak pilih. Lepas tu biasalah kadang-kadang kita tengok video-video YouTube ataupun TikTok content daripada masalih-masalih ni. Dia ada satu mission dia panggil 365 hard. 365 hari buat benda-benda yang susah. Tu aku teringat balik dekat Alif Sata guys. Kita boleh buat lah exercise ke, workout rutin ke, renang 4 km, lepas tu kau terus buat cycling 180 km, lepas tu kau terus buat run full marathon dalam serentak. It's hard. 365 hari hard. Tapi apa yang ustaz cakap dekat Alif Sata tu, itu lagi hard weh. 40 hari 5 waktu solat di belakang imam guys. Kau rasa running susah, kau rasa cycling susah, try buat ni guys. Serius aku cakap. So video ni aku pun nak cuba lah, memang nak cuba. Tapi ia perlu jemputan lah aku rasa. Ia perlu jemputan. Apa korang rasa? Assalamualaikum.